Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan satu detik yang amat bermakna buat kami seluruh warga Bizara. Saya Wan Zakaria selaku pengasas Bizara ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah kepada Cik Nurul Nadiah, Guru Besar Tadika Sri Bizara atas kejayaan menerima anugerah Guru Inovatif Individu Prasekolah Swasta sempena Majlis Anugerah Hari Guru Peringkat Kebahasaan kali ke-55 tahun 2026. Anugerah ini bukan sekadar pengiktirafan kepada seorang guru, tetapi penghormatan kepada usaha, pengorbanan dan dedikasi yang telah dicurahkan dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, khususnya bersama anak-anak istimewa. Sepanjang bersama Bizara, Cik Nurul Nadiah sentiasa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membina persekitaran pembelajaran yang kreatif, penuh empati dan bermakna buat setiap murid. Kejayaan ini membuktikan bahawa inovasi dalam pendidikan lahir daripada hati seorang pendidik yang benar-benar memahami keperluan anak-anak. Sebagai pengasas, saya berasa amat bangga melihat warga Bizara terus melakar pencapaian yang membanggakan di peringkat kebangsaan. Semoga pengiktirafan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai pendidik untuk terus mendidik dengan hati, berani membawa perubahan dan sentiasa meletakkan perkembangan anak-anak sebagai keutamaan. Tahniah sekali lagi kepada Cik Nurul Nadiah dan seluruh warga Tadika Sri Bizara. Terima kasih daripada saya.